Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua. Saya Minofa Ikram dan saya Izzah Nofar, wartawan TV PSS SK Cenderia. Pada hari Isnin 17 Mac 2025, Sekolah SK Cenderia mengadakan berkongsi rezeki bubur lambuk. Program ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Kelab Guru dan staf serta PIBG SK Cenderia. Program ini diadakan setiap tahun di SK Cenderia. Dalam liputan pada hari ini, mari kita saksikan cara memasak bubur lambuk. Jom kita saksikan. Assalamualaikum cikgu. Saya Minofa Ikram dari wartawan TV PSS SK Cenderia ingin bertanya, apakah tujuan program ini dilaksanakan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama sekali cikgu mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pendidikan Islam kerana telah merancang bagi menjayakan program, bagi mengimarahkan lagi program Ikhya Ramadan di SK Cenderia. Tujuan utama kita menjalankan memasak bubur lambuk ini adalah untuk memeriahkan suasana Aidilfitri yang akan menjelang. Di samping itu kita dapat memupuk semangat kerjasama daripada kalangan komuniti sekitar dan juga dalam kalangan guru-guru bersama AKP. Ya, di samping itu juga tujuannya adalah untuk berkongsi. Kita berkongsi rezeki bersama dengan komuniti dan juga murid-murid SK Cenderia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih cikgu. Yes. Saya Izzah Nofar dari TV PSS SK Cenderia. Boleh cikgu komen sikit apa tentang bubur lambuk ni? Assalamualaikum. Untuk bubur lambuk kali ini atau tahun ni kita buat 2 varian lah. Untuk 5 kilo untuk daging, 10 kilo kita buat ayam. Untuk kita ajinkan pada semua lah, semua warga SKC dan juga PIBG yang banyak membantu dalam penyediaan bubur lambuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya Minofa Ikram dari wartawan TV PSS SK Cenderia. Bagaimanakah perjalanan program pada hari ini? Boleh Ustaz komen sedikit? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan program bubur lambuk bagi program Ikhya Ramadan SK Cenderia hari ini jalan lancar, Alhamdulillah, dengan kerjasama daripada guru-guru PIBG dan pentadbir. Ya. Semoga perjalanan program ini dapat dijalankan pada tahun akan datang, insyaAllah. Itu saja. Baiklah, terima kasih Ustaz. Saya bersama AJK PIBG. Puan, boleh bang komen sedikit tentang program hari ini? Alhamdulillah semua dapat bekerjasama dengan cikgu-cikgu dan juga ibu-ibu yang PIBG wakilnya. Jadi terima kasih lah pada sekolah, cikgu semua jemput kita orang datang untuk bekerjasama, bergotong royong untuk membuatkan bubur lambuk. Ada. Itu saja ya? Baiklah, terima kasih. Sekarang ni kita bersama dengan Cikgu Wafa selaku wakil guru-guru. Assalamualaikum cikgu. Apakah komen cikgu tentang proses bubur lambuk ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tengah proses untuk masukkan bubur lambuk dalam bekas sebelum kita
mengedar buku lambu kepada murid-murid SK Ceneriang. Tahun ini bukan tahun pertama cikgu menyertai aktiviti buku lambu ni. Cikgu rasa sangat teruja. Semoga aktiviti macam ni akan diadakan secara tahunan lah. Itu saya. Alhamdulillah, program ini berjalan dengan lancar. Program ini berakhir dengan pemberian buku lambu kepada warga SK Ceneriang. Sekian, terima kasih. Nantikan episod yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe.